Bagi menambahkan lagi keberkatan majlis pada malam ini, marilah sama-sama kita menadah tangan, mengaminkan bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Zamzuri bin Ghani, pengurus operasi Pertis. Dengan segala hormatnya majlis mempersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, pada malam Jumaat yang penuh barakah ini, sempena majlis pembukaan MTQB 2025 dengan bertemakan Al-Quran Penyuci Jiwa menuju jaya, kami dengan penuh kehinaan menadah tangan memohon kehadrat-Mu agar majlis ini dapat berjalan dengan lancar, selamat dan berupaya mencapai objektif yang diharapkan. Ya Allah, Kau jadikanlah majlis ini sebagai saksi kecintaan kami kepada kitab suci-Mu. Suburkanlah dalam hati kami rasa cinta, penghormatan dan keinsafan terhadap Al-Quran sebagai petunjuk dan cahaya kehidupan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Dikau kurniakanlah keredaan, kesihatan yang baik dan keluasan rezeki kepada Tuan Perasmi, para muallim, para juri, para penganjur, para dermawan, para sukarelawan, para hadirin hadirat yang berada di dewan ini sama ada secara online dan offline, dan sesiapa sahaja yang telah bertungkus lumus secara langsung atau tidak langsung bagi menjayakan majlis ini. Ya Allah, anugerahkanlah kepada mereka kekuatan, kesabaran serta ketabahan dalam menyebarkan syiar Islam dan memartabatkan Al-Quran dalam kehidupan. Ya Allah, Ya Fattahu, Ya Alim, Engkau jadikanlah negara kami Malaysia sentiasa berada dalam keadaan aman, makmur dan sejahtera. Pimpinlah para pemimpin kami dengan taufik dan hidayah-Mu agar mereka sentiasa berlaku adil dan membawa kesejahteraan kepada seluruh rakyat, termasuk komuniti OKU. Allahumma ufir lana dhunubana wa liwalidina wa masyaikhina wa muallimina wa ahbabina wa liman lahu haqqun alaina wa tarhamna wa tuba alaina wa tu'afiyana min jami'il bala'i wal waba khariji minal ardi wan nazili minas sama' innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Zamzuri bin Ghani atas bacaan doa sebentar tadi. Yang berbahagia datuk-datuk, datin-datin, hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Untuk makluman semua, Majlis Tilawah Al-Quran Braille MTQB ini telah dianjurkan oleh Persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Malaysia, Pertis, sebagai pentas untuk meraihkan hasil usaha pelaksanaan kelas Al-Quran Braille. Penganjuran MTQB ini diharapkan dapat membuka mata masyarakat umum bahawa komuniti OKU penglihatan juga mampu berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan mereka dalam mempelajari dan membaca Al-Quran walaupun dengan kekurangan yang dimiliki. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, seterusnya untuk permulaan kita pada malam ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Encik Muhammad Syahril Azri bin Zainuddin, Setiausaha Agung Pertis, merangkap pengarah Majlis Tilawah Al-Quran Braille MTQB 2025 bagi menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis mempersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana buat julung-julung kalinya. MTQB kali ini pada tahun ini adalah MTQB yang kali ke-8 sejak tahun 2017 sehingga sekarang, dan kita tak laksanakan pada tahun 2020 atas sebab-sebab COVID itulah. Alhamdulillah, dan di kesempatan ini saya ingin merakamkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada rakan strategi kami yang utama, iaitu Yayasan Maghfirah. Seterusnya untuk MTQB tahun ini kita juga bekerjasama dengan pihak JAKIM, iaitu bahagian keurusiaan dan hubungan luar, serta kita, di bahagian sukarelawan kita bekerjasama dengan Institut IPB Baitul Mal di Kuala Lumpur. Terima kasih juga diucapkan kepada semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung bagi menjayakan program pada tahun ini, dan daripada kita juga menerima kunjungan daripada JAIS, Jabatan Agama Islam Sarawak, dan menghantar wakil serta beberapa orang delegasi daripada Sarawak. Selamat datang diucapkan kepada wakil-wakil daripada Sarawak. Terima kasih kerana sudi hadir dan menyokong program kami. Alhamdulillah. Dan untuk makluman semua, pada tahun ini kita ada kelainan sikit. Kita punya kategori yang biasa sebelum ini kita laksanakan, iaitu tilawah, taranum, murattal, hafazan, dan pada tahun ini kita ada kelainan sebab kita ada hafazan untuk kelas Sahabat Al-Quran Braille Jalan Batu. Untuk makluman, kelas Sahabat Braille Al-Quran Batu ini disertai oleh para murid-murid sekolah Jalan Batu lah, murid-murid OK penglihatan. Dan insyaAllah kita akan cuba tengok hafazan mereka macam mana, dan mereka akan menghafal ayat-ayat biasa seperti ayat kursi, surah Al-Mulk dan ayat-ayat lazim lah, insyaAllah. Bagi yang menonton di online dan maupun yang offline, sama-samalah kita nantikan program ini daripada hari ini, bermula malam ini, sehingga acara kemuncaannya pada hari Ahad, iaitu majlis perasmian penutupan dan penyampaian hadiah. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan kepada semua yang terlibat bagi menjayakan program pada kali ini. Semoga pada tahun-tahun akan datang kita dapat lagi bekerjasama supaya program yang dilaksanakan mendapat penambahbaikan dan kebaikan kepada semua, insyaAllah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Setiausaha Agong Pertis atas ucapan aluan sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat sekalian, kini tibalah masa yang kita nanti-nantikan. Majlis dengan penuh takzimnya menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Encik Muhammad Syuib bin Nuruddin, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Maghfirah, untuk menyampaikan ucapan perasmian pembukaan MTQB 2025. Majlis mempersilakan. Yang Berusaha Encik Muhammad Syahril Azri bin Zainuddin, Pengarah Program Majlis Tilawah Quran Braille MTQB 2025. Yang dihormati Puan Intan Syahrina binti Zainal Abidin, Pengarah Bahagian Keurusiaan dan Hubungan Luar JAKIM. Tetamu-tetamu jemputan, Barisan Ahli Jawatankuasa Pertis, Barisan Ahli Jawatankuasa Penganjur MTQB 2025, para juri, para peserta, muallim dan muallimah dan sukarelawan, para wakil-wakil daripada negeri-negeri, daripada Jabatan Agama Islam negeri-negeri, serta seluruh hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah kurnianya kita dapat berkumpul pada malam ini pada program ataupun majlis tilawah Al-Quran Braille peringkat kebangsaan MTQB kali ke-8. Dan sebenarnya pertama, sebelum saya terlupa, terima kasih kepada pengurusi majlis kerana menjemput saya. Minta maaf kerana tak mengalu-alukan. Kita Yayasan Makfirah sangat teruja dan sangat bersyukurlah kerana Allah Subhanahu Wa Taala pilih Yayasan Makfirah untuk bersama-sama dalam program ini. Dan saya rasa 8 kali ini semuanya bersama Yayasan Makfirah kan? Betul ke Syaril? Ke ada yang lain juga sebelum ni? Ada juga kan? Tapi lepas COVID tu kita banyak bersama lah. So, terima kasih banyak. So di kesempatan itu juga saya mewakilkan tadi kalau perasan dalam video lagu Pertis banyaklah gambar-gambar lama Yayasan Makfirah pada tahun 2019. Saya rasa waktu tu pengasas macam muda sangat pula. Kan? Dia tadi kalau perasan banyak gambar Yayasan Makfirah kan, kalau perasan lah. Dan di kesempatan ini saya ucapkan mewakilkan beliau lah Tuan Haji Muhammad Syarul Arifin bin Abdul Manan kerana tidak dapat bersama pada malam ini sebabkan ada tuntutan-tuntutan kerjalah, dan insya-Allah masa hari penutup dia akan hadir. So itu sebab Pertis mengharapkan sangat dia hadir kan Syaril sebab merasmikan ni saya dah 3 tahun rasanya. So bagilah kan pengerusi pula kan. So benda tu memang diharapkanlah, insya-Allah dia akan hadir. Dan sebenarnya untuk makluman tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, tuan guru dan para hakim-hakim kita, alhamdulillah Yayasan Makfirah kita bersama Pertis ni sepaham saya bermula akhir 2019. 2019 ataupun pertengahan macam tu, sehinggalah pada hari ini kita bekerjasama sehingga pada awalnya hanya bekerjasama untuk cetakan Quran Braille, dan kita kembangkan kerjasama itu dengan kelas tajaan kelas mengaji Al-Quran Braille untuk untuk ahli Pertis seluruh Malaysia. Dan sepaham saya sehingga hari ini sepatutnya lah dalam data, kalau tersilap saya minta maaf, seramai yang telah kita taja ialah seramai 350 orang seluruh Malaysia. Dan alhamdulillah itu semua ialah hasil daripada sumbangan daripada para dermawan, daripada para yang masyarakat di luar sana yang alert lah dengan isu berkaitan OKU penglihatan. Sebab kita nak naikkan isu OKU penglihatan ni, dia mencabar sebenarnya sebab masyarakat kat luar sana dia tak alert. Dia tak alert. So peranan kami Yayasan Makfirah ni untuk menambahkan lagi kesedaran, awareness kepada masyarakat selain apa yang dilakukan oleh Pertis. Pertis sangat banyaklah buat program dan kami juga memang menumpang pahala lah kat Pertis ni, banyak dah sangat menumpang pahala. Kita buat banyak program, kita buat festival kesenian Islam, kita buat MTQB dan sebagainya. Dan saya nampak juga bila kita pergi majlis kecemerlangan MAB baru-baru ni, kebanyakan ahli Pertis ni cemerlang belaka. Dapat anugerah itu, dapat anugerah ni, termasuk Encik Syahril pengarah kita. Tepuk tangan untuk Syahril. Dapat anugerah diploma diploma berkaitan pejabat ni lah saya pun tak tahu nak sebut macam mana tapi alhamdulillah sebab kita ni sebenarnya tak hilang dalam masyarakat, tapi kita ada. Kita macam tak ramai tapi kita ada. So itu secara ringkas lah mungkin kerjasama Pertis. Tapi untuk Yayasan Makfirah sendiri, mungkin yang baru pertama kali kenal, kami ditubuhkan pada tahun 2018 dengan hasrat utama dia ialah untuk memastikan pendidikan itu sampai kepada masyarakat. Sebab itu moto ataupun tagline kita yang awal-awal ialah pendidikan asas kepada perubahan. Sebab itu kalau kelas hafal Quran yang biasa untuk anak asnaf, yang ni kita JV dengan Pertis hafal Quran Braille. Kita juga ada hafal Quran untuk anak-anak asnaf dan B40. Dan itu kita taji alhamdulillah di Semenanjung dan juga di Sabah. Sarawak belum masuk. Saya nak sangat masuk Sarawak ni. Kalau boleh tolong. Kan? Kita dah menaja 800 orang pelajar untuk kelas mengaji secara percuma.
So dia bukan hanya kelas mengaji, macam Pertis juga, dia bukan hanya kelas mengaji semata-mata, dia ada kelas Fardu Ain, dia ada kelas sirah. Kita sulamkan dia orang dengan modul-modul yang lain lah, supaya dia rasa Al-Quran tu hidup untuk diri mereka dan mereka amalkan terus. Bukan saja semata-mata balik mengaji, tak, dia tak begitulah. So itu dia punya ni lah. Dan lagi juga Alhamdulillah kita sekarang telah mendapat tanah seluas 15 ekar di Lengging Negeri Sembilan, yang mana kita akan insya-Allah kita buat perkampungan Makfirah di situ. Yang situ di Perkampungan Makfirah ni akan ada pusat latihan, akan ada Mahat Tahfiz Al-Makfirah, akan ada kat situ Pondok Unas Makfirah, Pondok Warga Emas, dan akan ada juga sukan sunnah lah. Alhamdulillah kita dah ada 3 ekor kuda kan. Pertis tak pergi lagi kuda kan. Hari tu Flamford dah buat. Flamford buat sempat hari tu ke ada masalah itu kan. Tak lepas kan, tapi lari belalangan insya-Allah dapatlah. So pelbagai aktiviti yang kita akan buat, yang akan kita jalankan untuk kita pastikan program-program kita sampailah kepada masyarakat. Dan kita juga di Mesir kita ada bangunan 9 tingkat yang di sana kita dapat wakaf daripada individu yang wakafkan 9 tingkat bangunan. Yang Alhamdulillah sekarang 9 tingkat ni projeknya macam-macam lah. Dulu awal-awal kita nak menaja anak-anak ataupun sahabat-sahabat kita yang lepasan stam sambung belajar di Mesir untuk kita tajalah pembelajaran mereka di Mesir. Tapi ialah ada fasa-fasa berlaku, akhirnya sekarang kelas yang kita buat berkaitan kelas Al-Quran bersanad lah bersama Syekh Azhar yang kita dah kerjasama. So itu di antara program lah kat situ. Boleh lah kalau mungkin tuan-puan, mungkin para hakim yang mungkin nak ziarah kan. Mungkin ada rumah negeri kat sana nak ziarah Darul Makfirah. Kita panggil Darul Makfirah di Hayu Sabek. Dekat lah dengan rumah Kedah, dekat dengan rumah Kazakhstan. Belakang tu ada rumah Pahang kot. Saya rasa lah, saya tak ingat dah. Dah pergi pun setahun lepas, 2 tahun lepas tak ingat. So itulah secara ringkasnya. Saya tambah sikit lagi, Yayasan Makfirah juga kita ada sekolah. Kita ada Sri Makfirah untuk sekolah rendah. Kita ada di Kajang, di Semenyih, di Bangi dan juga insya-Allah di Cyberjaya. Dan kita ada sebuah tadika Makfirah Kilah dan juga Mahat Tahfiz Al-Makfirah di Lengging di atas tanah 15 ekar tadi. So itulah tuan-puan secara ringkas mungkin baru yang kenal Yayasan Makfirah. Dan saya yakin perkembangan Yayasan Makfirah ini bukan semata-mata Yayasan Makfirah. Dia ialah kebersamaan network yang kita buat kan. Kita mematangkan organisasi kami dan kita mematangkan gerak kerja kami dengan kita bekerjasama dengan institusi-institusi kan, terutamanya seperti Pertis, Mawib dan sebagainya lah, Jabatan Agama Islam yang lain. Dan kita sangat bersyukur kan, komitmen itu sangat positif dan kita sangat harap kan, banyak program-program, banyak kerjasama yang kita boleh buatlah kan, untuk kita garap segala potensi. YM ada kelebihan, JAKIM ada kelebihan, Pertis ada kelebihan, Jabatan Agama Negeri semua ada kelebihan. Dan kita garap potensi atau kelebihan yang ada kan, untuk kita buat program-program yang terbaik untuk kita menyantuni masyarakat. Panjang kan? Saya minta maaf. Tak ada orang jaga masa, so saya bercakap. Okay? So saya rasa itu saja. Saya ucap terima kasih sekali lagi kepada pihak Pertis, pihak JAKIM dan juga wakil-wakil dari Jabatan Agama Islam Negeri. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan hakim yang bijaksana kan, yang berpengalaman, dan juga ada mualim dan mualimah tadi katanya. Alhamdulillah bimbing mereka-mereka ni untuk perbaiki bacaan dan sebagainya lah. Dan kita sangat moga-moga dengan apa yang kita lakukan itu akan sedikit sebanyak akan dapat pahala kat kita jugalah kan. Supaya insya-Allah kita dapat ganjaran terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So akhir daripada saya, sebelum saya tamatkan ucapan saya dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Majlis Tilawah Al-Quran Braille 2025. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada Yang Berusaha Encik Muhammad Syuib bin Nuruddin atas ucapan perasmian seperti tadi. Dan seterusnya kita persilakan kepada Yang Berusaha Encik Muhammad Syahril Azri bin Zainuddin, pengarah program MTQB 2025, diiringi Yang Berusaha Puan Intan Syahrina binti Zainal Abidin, pengarah bahagian Kerusian dan Hubungan Luar JAKIM, untuk menyampaikan cenderamata kenang-kenangan kepada tuan perasmi kita. Dipersilakan.
Dipersilakan kepada Encik Muhammad Syahril untuk menyampaikan cenderamata kenang-kenangan kepada Yang Berusaha Encik Muhammad Syuib bin Nuruddin. Ayo kita berikan tepukan yang gemuruh atas penyampaian cenderamata kenang-kenangan sebentar tadi. Baik tuan-tuan dan puan, majlis merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada kesemua diri kehormat dan juga semua hadir-hadirat yang bersama-sama menjayakan majlis perasmian pembukaan MTQB kita pada malam ini. Dan seterusnya dipersilakan kepada diri kehormat untuk menikmati jamuan ringan yang telah disediakan. Dan untuk semua peserta boleh bersedia untuk kita memulakan musabaqah pada malam ini. Baik tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat sekalian, untuk sekarang ini kita teruskan dengan kategori pertama untuk hari pertama kita pada malam ini, MTQB tahun 2025 peringkat kebangsaan, iaitu Musabaqah Tilawah Al-Quran Braille kategori Taranum. Untuk sesi pertama, dipersilakan kepada para hakim yang arif, yang bahagia datuk-datuk dan juga tuan-tuan semua untuk mengambil tempat. Dan kita mohon kepada kesemua peserta untuk terus kekal berada di tempat duduk masing-masing bagi kita meneruskan sesi pada malam ini insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat sekalian, tanpa kita lengahkan masa, kita persilakan peserta dengan nombor giliran yang pertama ke pentas. Dipersilakan. Untuk makluman semua, sekali lagi kita maklumkan pada malam ini kita akan memulakan bagi kategori tilawah secara taranum untuk sesi yang pertama. Peserta pertama ini akan mempendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran daripada surah Al-A'raf ayat 64. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين
وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب
أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk permulaan tadabbur kita ataupun ibrah kita pada hari ini, kita cerita tentang surah Al-A'raf ayat yang ke-64 yang peserta bacakan tadi. Saya nak bawa
cerita ni, nak bawa kisah tentang Nabi Nuh dulu. Sebenarnya dia ada kisah kaum Ad, kaum Samud. Tapi hari ni kita nak cerita tentang Nabi Nuh dulu. Nabi Nuh ni seorang Nabi Ulul Azmi, kan, yang dakwahnya lama, dakwahnya panjang, lebih 900 tahun. Tapi orang yang beriman sikit ke banyak, tuan-puan? Sikit. Walaupun 900 tahun. Kalau kita kan 3 bulan follower tak sampai 1000, kita dah rasa gelisah. Tapi Nabi Nuh, tuan-puan, dakwah dia 900 tahun lebih. Dan dalam 900 tahun tu orang yang beriman memang tak ramai, sikit je. So apa yang kita boleh belajar daripada surah ni ataupun ayat ini dulu ni, tuan-puan, adalah ramai tak semestinya kuat, sikit tak semestinya lemah. Sebab tu malam ni kita ada kat sini, tuan-puan, kawan-kawan kita dekat luar tu ramai lagi yang kita kena dakwahkan mereka dengan tanpa rasa putus asa. Tuan-puan, masih ramai lagi ni kawan-kawan kita yang tak masuk SAQB. Yang ni kita kena dakwahkan. Dan yang pertandingan yang malam ni tuan-puan, insya-Allah kan boleh jadi semangat kepada mereka yang belum masuk kelas, dan nanti bila mereka dah masuk kelas, mereka boleh masuk pertandingan MTQB ni. Kita doakan kepada mereka, tuan-puan, ya Allah, dekatkan rakan-rakan kami, komuniti OKU kami dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Demikian sebentar tadi tadabbur atau intisari ayat-ayat suci Al-Quran daripada surah Al-A'raf ayat 64 yang telah dibacakan oleh Qori giliran pertama sebentar tadi. Dan untuk makluman yang berbahagia Datuk, Datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk menarik ni di Majlis Tilawah Al-Quran Braille kali ke-8 ini, kita akan selangi setiap bacaan daripada Qori dan Qori'ah dengan tadabbur ataupun intisari ayat-ayat suci Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, peserta yang telah selesai membaca sebentar tadi, iaitu saudara Adam Zakaria bin Muhammad Fakhruddin, masih muda lagi, umurnya 18 tahun, daripada Negeri Terengganu Darul Iman, merupakan pelajar tingkatan 6. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita persilakan peserta nombor giliran yang kedua yang akan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Ma'idah ayat 109. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك
اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا قالوا
إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين صدق الله العظيم. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, di hari kiamat nanti para rasul, para nabi tidak akan dipertanggungjawabkan atas perbuatan kita semua ataupun atas perbuatan umatnya. Terutamanya selepas kewafatan baginda lah. Kewafatan nabi-nabi kita. Jadi macam tu juga tuan-puan, kita ni tuan-puan ada tanggungjawab kita
untuk agama kita. Kita tak boleh lari daripada tanggungjawab tu. Kita akan dipersoalkan dekat akhirat nanti, apa yang kamu sumbangkan dekat atas muka dunia. Tuan-puan, ada orang tuan-puan, hidup dia hanya mengikut masa. Pagi pergi kerja, balik lepak dekat rumah, tengok TV, tengok TikTok, scroll. Tak ada apa tujuan hidup. Kita, tuan-puan, akhirat, hari kiamat ni dah tak lama dah. Banyak dah tanda-tanda yang mendatang. Jadi tuan-puan, berilah sumbangan. Sumbangkanlah tenaga kita, masa kita, supaya nanti di akhirat kita akan sama-sama masuk ke syurga. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, kita baru selesai mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran daripada peserta kedua sebentar tadi, iaitu saudari Nur Hidayah binti Abdul Halim dari negeri Kedah Darul Aman yang berumur 37 tahun dan juga merupakan operator dan juga resepsionis di tempat kerjanya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat sekalian, seterusnya kita tampilkan peserta yang ketiga yang akan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dari surah Ali Imran ayat 33. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Wallahu sami'un alim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم
وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك أن الله يبشرك بيحيى مصدقا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين
قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين صدق الله العظيم. Indah betul bacaan Qori tadi. Tuan-puan, ada orang nama Imran ke kat sini? Tak ada nama Imran Tahu tak Imran siapa? Tak tahu ah. Imran ni ayah Maryam, betul. Siapa yang jawab tu? So tuan-puan dan Allah sekalian, Imran adalah seorang lelaki yang soleh daripada Bani Israel. Dan ayah kepada Maryam lah. Dan satu hari ni tuan-puan, isteri kepada Sayyidatina isteri kepada Imran ni, dia berdoa kepada Allah SWT. Dia bernazar, dia nak dapat anak lelaki. Tapi dia dapat siapa? Maryam. Dia dapat Maryam tuan-puan. So apa pelajaran yang dan Maryam ni kita tahulah, dia memang kalau kita kata hari ni katanya kaki masjid lah. Muslimah yang kaki masjid, duduk di masjid. Saya duduk di surau tuan-puan, bekerja di surau. Sampai ada orang ni diumpamakan saya macam Maryam. Dia kata, sikit-sikit adalah macam Maryam. Tapi sebenarnya tak samalah sebenarnya. Saya lebih maknanya tak samalah nak bandingkan dengan Maryam. Tapi begitulah. So tuan-puan nak mengajar kita hari ni tuan-puan. Lelaki dan perempuan ni ada kelebihan. Semua ada kelebihan. Kalau orang lelaki kaki masjid, orang perempuan pun boleh juga jadi, bukan kaki lah, boleh jadi orang yang suka pergi ke masjid. Dan tuan-puan, antara 7 golongan yang akan dinaungi pada hari akhirat nanti adalah tuan-puan, siapa? Ingat tak? Tahu tak? Tak tahu saya nak beritahu. Tahu tak antara 7 golongan? Ke semua orang dah balik dah rumah dah ni. Antaranya adalah lelaki yang suka pergi ke masjid. Dan orang perempuan yang kuat ibadahnya, tuan-puan. Jadi mudah-mudahan
Allah kurniakan kita kekuatan untuk beribadah sehari-harian kita. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, semua Alhamdulillah kita telah selesai mendengar intisari dan juga bacaan daripada qari yang ketiga sebentar tadi, iaitu saudara Muhammad Taufik bin Azman, berumur 24 tahun dari Negeri Sembilan Darul Khusus. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan majlis tilawah Al-Quran Braille MTQB tahun 2025 Peringkat Kebangsaan pada malam ini dengan menjemput dan persilakan peserta keempat yang akan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dari surah Al-Ankabut ayat 26. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين.
وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين
ركزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق الله العظيم. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, menjaga iman ni tuan-puan, kadang-kala perlukan pengorbanan dan perubahan. Tuan-puan, Nabi Ibrahim, seorang Nabi yang kita tahu kisahnya, ahli keluarga dia sendiri tak ikut dia, tak nak dengar dakwah dia, iaitu ayah dia sendiri. Dan kaum dia pun tak dengar dakwah Nabi Ibrahim ni tuan-puan. Lalu Nabi Ibrahim pun berhijrah bersama dengan Nabi Lut. Jadi tuan-puan, setiap langkah menuju Allah ni, walaupun tak mudah tuan-puan, tapi percayalah, pahala berganda akan kita perolehi. Bukan senang tuan-puan, kita nak tinggalkan perkara yang kita dah biasa buat. Tapi kalau kita dapat tinggalkan, ada pahala untuk kita. Dan macam Nabi Ibrahim ni tuan-puan, bukan dia tak sayang ayah dia, tapi ayah dia tak nak ikut agama yang dia ajar. Dia terpaksa berkorban tinggalkan ayahnya. Dan kalau kita baca sirah Nabi pun, kan dalam penghijrahan Nabi Muhammad SAW sendiri pun tuan-puan, memang maknanya ada sahabat yang terpaksa tinggalkan keluarga dia. Hatta Zainab anak Nabi pun terpaksa berkorban kerana masa tu suami dia masih kufur. Jadi tuan-puan, mudah-mudahan Allah kurniakan kita kekuatan untuk berkorban jiwa, berkorban tenaga, berkorban rasa untuk menjaga iman dan akidah kita. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih atas penyampaian tersadi seperti tadi. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kita telah diperdengarkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran seperti tadi daripada peserta yang keempat, iaitu Puan Siti Salihah binti Adnan, berumur 42 tahun dari negeri Pulau Pinang. Untuk makluman semua, Puan Siti Salihah merupakan penolong pegawai takbir rekod perubatan yang terutama berada dalam Majlis Tilawah Al-Quran Braille MTQB tahun 2025 Peringkat Kebangsaan pada kali ini. Tuan-tuan dan puan-puan, meneruskan MTQB kita pada malam ini, kita persilakan peserta yang kelima yang akan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dari surah Al-Qasas ayat 76. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbah
إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله أن الله قد أهلك من قبله من القرون من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته
قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين صدق الله العظيم. Surah Al-Qasas. Wallahi surah ni adalah surah antara surah kegemaran saya, surah favourite saya. Favourite surah awak, surah apa? Semua surah. Bagus. Memang macam tu. Tuan-puan, cuba biasakan diri kita ni tuan-puan untuk baca Al-Quran. Betul, kita kenalah baca semua surah, betul tak? Tapi tuan-puan, dalam Al-Quran ni ada 1/4 kisah. 1/4 daripada Al-Quran adalah cerita. Ada orang suka baca novel kat sini? Tak suka baca novel anda semua? Tak suka? Warak sungguh penonton-penonton MTQB. Tuan-puan, novel banyak perkara yang melalaikan kita. Tapi Al-Quran banyak perkara-perkara yang mengingatkan kita. Al-Quran ni tuan-puan, kalau kita baca, kita boleh menangis. Dan ada kalanya menangis kita tu bukan menangis perlahan-perlahan, tapi menangis tu sampai boleh teresak-esak. Dan sampai kadang-kadang tuan-puan, kita baca Quran pada waktu malam,
Kita menangis, tak ada orang dengar pun. Tapi tuan-puan, lepas subuh esok tu tuan-puan, hati kita akan tenang. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat sekalian, sebentar tadi kita telah selesai diperdengarkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran daripada peserta yang kelima yang telah memperdengarkan bacaan daripada surah Al-Qasas ayat 76, iaitu saudara Abdul Majid bin Muhammad Yusof, berumur 35 tahun dari negeri Kelantan, Darul Naim. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kini kita telah tiba ke muncak acara pengakhirannya, iaitu peserta yang ke-6 untuk malam yang pertama bersama dengan MTQB pada kali ini. Kita persilakan peserta yang ke-6 yang akan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dari surah Al-Kahfi ayat 32. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه
أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم سواك رجلا
الله العظيم. Ngam sangat peserta ni baca surah Al-Kahfi. Sebab hari ni dah hari Jumaat. Hari Jumaat adalah hari yang kita disunatkan membaca suratul Kahfi. Tapi kejap, nak tanya, anda semua masih okey ke? Ke dah lapar? Sebabnya saya, walaupun saya tidak dapat melihat, tetapi saya telah mendengar bunyi pinggan mangkuk dah. Tuan-puan, tapi sebelum kita nak minum malam, kan? Kita tengok sekejap ayat ni, boleh? Ayat 32 suratul Kahfi ni menceritakan kisah dua lelaki. Seorang ni dia ada lelaki ni tuan-puan, dia ada dua kebun yang subur. Sampai dengan adanya dua kebun tu menyebabkan lelaki ni sombong. Dan seorang lagi lelaki yang biasa-biasa, orang biasa-biasa. Dan orang lelaki yang ada kebun ni tuan-puan, dia memang betul sombong. Sebab apa? Dia rasa harta dia tu kekal. Padahal sebenarnya tak. Semua benda dalam dunia ni tak ada yang kekal. Tak ada satu pun yang jadi milik kita. Kita ada siapa? Anak. Anak bukan milik kita. Ada suami isteri, bukan milik kita. Ada keluarga, mak ayah, bukan milik kita. Ada harta yang banyak, bukan milik kita. Jadi mana milik kita? Tak ada yang milik kita, kata Rabbani. Jadi tuan-puan dan Allah sekalian, walaupun saya macam tak sedia sangat malam ni, tapi ayat ni tuan-puan nak menceritakan tentang syukur dengan apa yang kita punya. Kalau kita dapat nikmat yang banyak, syukur. Dan rendahkan diri kita serendah-rendahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika sujud. Kita nyatakan kerendahan diri kita. Jangan sombong. Sebab orang sombong, dia susah nak masuk syurga. Akhir ni kita sama-sama tanda tangan doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kami dari sifat sombong yang akan mencampakkan kami ke dalam api neraka. Bantulah kami ya Allah, sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Menolong. Wallahu a'lam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustazah Hidayu atas intisari tadabbur ayat yang begitu bersemangat untuk kita semua. Kita berikan tepukan yang gemuruh kepada pentadabbur intisari kita pada malam ini. Selesai sudah peserta ke-6, peserta terakhir kita seperti tadi tuan-tuan dan puan-puan, iaitu saudari Nur Fasihah binti Ahmad Fazil, umur 27 tahun dari Pulau Pinang. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan berakhirnya peserta yang ke-6 tadi, maka berakhirlah sudah malam pertama bagi majlis tilawah Al-Quran Braille kali ke-8 peringkat kebangsaan pada kali ini, yang diadakan oleh Pertis, Yayasan Maghfirah dan juga kerjasama daripada pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Sekadar itu sahaja daripada saya. Terima kasih juga kepada yang berbahagia Datuk, Tuan-Tuan Syekh, Tuan-Tuan Haji, para hakim yang arif lagi bijaksana. Alhamdulillah. Hingga kita berjumpa lagi pada pagi esok untuk sesi musabaqah kategori yang seterusnya. Sekadar itu sahaja tuan-tuan dan puan-puan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minta para